Hari ni saya buat dimsum wonton. Sekejap lagi nak goreng. Pekat ni kuah laksa. Hari ni mak kita buat laksa pakai ikan kembung. Bila ikan kembung banyak baru buat laksa. Panas. Dan tertidur. Difahamkan pihak pengurusan penyelenggaraan di kawasan kediaman. Hari ni kita makan nasi ayam. Nasi ayam Cik Mia. Dia dengan sos dia, sos hitam dia. Oh my god, sedap gila. Terima kasih ya Allah, sedapnya. Tudung macam Mak Ainun. Dia nak pergi beli durian lagi. Panas, panas. Cantiknya awan. Boleh buka durian pakai layar. Boleh tu. Bolehkah? Nampak sangat nak makan. Nak sangat lah ni. Boleh kedekut lah. Go. Oh. Durian kampung lah. Weh, makcik pun laju. Nak satu, nak satu. Ya bukan. Panas. Sekarang tak ada elektrik. Tengah gunting kain blackout pula. Cik Biah kat luar tengah tengok drama. Aduh. Alah, panas je tak ada elektrik. Rumah orang lain tak ada elektrik ke? Gelap. Satu kampung pun tak ada elektrik ni, Mak. Fuse tak jatuh. Memang satu rumah tak ada elektrik. Satu kampung tak ada elektrik. Tak ada juga. Tepung gandum, tepung besari, tepung jagung. Kacau-kacau. Nanti kita campur ayam ni masuk sini. Ni. Yang mana tak kena tu, kita salut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejam macam ni siap. Baru sejam.
Yang ni saya nak buat topi macam ni, bentuk kucing, kepala kucing. Nak masuk dalam rumah lah, banyak nyamuk lah. Ada terung lah. Wah, dah besar. Wah, terung. Saya suka terung. Kok menanti? Terung. Tak nampak gelap. Dalam tu ada terung bulat. Untuk anggota saya di Pondok Polis Masjid India untuk melakukan rondaan dan juga pemantauan. Wah, banyaknya kijing. Banyaknya. Satu pesen. Ui, besar-besar ni. Besar-besar ibu cari. Besar-besar. Wah. Banyak hasilnya ni. Satu hari cari, suntuk cari. Kita nak pergi ambil daun pandan di sono. Kita tak mesti ambil lah. Ni dia dah, pulut dia dah masak. Tu. Panas. Panas. Kita nak penyet. Kita penyet-penyetkan dia, rapat padat-padatkan dia. Lepas tu baru kita buat dia punya atas dia ni yang warna hijau tu, kepala dia tu. Kita tuang atas ni. Baru siap. Okey. Masukkan gula. Santan cair. Kita tapis. Kita letak tepung, gandum. Kalau ikut resepi Cik Miah ni, tak 3 sudu. 2 sudu, 3 sudu. Kita letak sikit dia punya pencelup. Kacau. Okey, dia dah cair macam ni. Kata macam ni, kita masak atas api sekejap. Kuih serimut kering yang saya buat semalam tak berapa jadi. Atas dia lembik, kurang tepung. Tapi bawah dia jadi. Lembik. Tahu sumbat dengan sos. Sos ni sos yang sama mak saya yang berniaga. Jual popiah dulu.
skip. Balik terus tanam tu. Mana mak ni? Mak tanam kat mana? Oh, sebelah pokok kantai kala putih. Dan kala merah. Yang ni pokok bunga kantai kala merah. Sana pun ada. Hidup ke mak rasa tu? Tanam macam tu je ya? Wah, cantiknya. Satu. Cantik lagi. Kita suka. Wah, hari ni terung kita sudah boleh petik. Mak, cik petik tak yang ini? Cik petik ya? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Cantik ya? Ada dua ke ni? Boleh ni. Boleh kutik ke? Kecil lagi lah. Kecil lagi. Satu lagi. Dah tua dah. Dah boleh buat masuk rumah. Siap. Nampak besar pula. Lepas ni proses dia, saya akan gunting ni, buka ni dia punya frame dia. Gunting, lepas tu jahit. Lepas tu letak dia punya fiber dalam tu. Baru boleh jadikan kitchen. Pergi ambil ubat hari ni. Sampai lupa dah ubat dah habis. Pakai baju baru hari ni. Aduh. Eri dah hot. Bos sudah tunggu. Bilalah nak kurus ni. Bulat mukanya. Beli baju kat TikTok. Sendat pula kat tangan. Inilah dia orang gemuk. Nanti hijau je kan.
Kita beli popiah. Si Uli beli ketam pula. Dia ingin nak makan ketam. Nak buat kukus katanya ni.